pun capai towel, keluar daripada bilik, nak mandi. Okey, dekat dalam rumah tu, waktu tu saya keluar bilik, ada ayah dekat depan tengah tengok TV, ada mak dekat dapur, and ada adik. Waktu tu, bila air shower tu terkena ke badan ni, dia rasa sejuk yang lain macam. Dia macam, biasa air panas kan, kita react kan, kita kena air panas, macam tu kan. Yang ni kena air sejuk ni, air biasa, air shower kan, sejuk yang sangat-sangat. Dia macam sejuk yang bisa tau, sejuk tajam lah orang kata kan. Apa hal ni? Bismillahirrahmanirrahim. Mak dalam toilet. Kita pun pusingkan badan. Okay, dekat rumah kita ni ada kolah. Tahu kan rumah kampung kolah, tahu kolah? Kolah ni dia macam satu, macam mana ada kolam kecil lah. Orang kampung tahulah, orang Negeri Sembilan tahu kan. Ada kolah situ. Kita pun angkat dayung sekali. Okay, kita pun ambil sabunkan badan lah. Tengah-tengah sabun badan tu, elok je, tak tahulah macam mana